Jangan mudah terpedaya dengan individu yang menyamar sebagai penjawat awam atau mendakwa memiliki darjah kehormat. Kebelakangan ini, semakin ramai individu menggunakan gelaran atau uniform tertentu untuk mempedaya orang ramai. Antara kes terkini termasuk seorang Datuk Seri yang didakwa menipu dengan menggunakan gelaran yang kononnya dianugerahkan oleh Lembaga Adat Pepatih Undang Wilayah Nanning, serta seorang pemuda yang menyamar sebagai anggota polis di Ipoh sebelum meminta sogokan RM300 daripada penumpang motosikal. Pelbagai bentuk penipuan kini berlaku. Kita perlu sentiasa berwaspada agar tidak menjadi mangsa, sama ada diri sendiri atau orang terdekat. Bagi individu yang menggunakan darjah kehormat palsu, mereka boleh didakwa di bawah Seksyen 3-1-A Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 dan dihukum mengikut Seksyen 5 Akta sama. Jika sabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan denda RM20,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Sesiapa yang menyamar sebagai penjawat awam pula boleh disiasat di bawah Seksyen 170 kerana keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Selain itu, Seksyen 89 Akta Polis 1967 juga memperuntukkan denda sehingga RM500 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya bagi mereka yang memiliki peralatan polis tanpa kebenaran. Untuk mengesahkan identiti seseorang, minta kad kuasa jika mereka mengaku sebagai anggota polis. Bagi penerima darjah kehormat, semakan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi istana atau Majlis Datuk-Datuk Negeri yang berkaitan. Jika seseorang gagal mengemukakan bukti yang sah, buat laporan polis dengan segera supaya lebih ramai tidak menjadi mangsa. Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menentang penipuan dan melindungi masyarakat daripada sindiket yang tidak beretika.